nisbah dan graf fungsi dan percukaian. Okey, kita mulakan dulu ni sesi ulang kaji je lah ni kan. Ulang kaji. Cikgu harap suara cikgu dapat didengari lah oleh semua anak-anak daripada Sabah dan Selangor. Okey, untuk hari ni kita akan tengok nisbah dan graf fungsi. Kita ulang kaji balik walaupun mungkin anak-anak mungkin sudah bersedia kan, sebab semakin hampir sangat dengan SPM sebenar ni. Minggu depan kita dah nak mula untuk yang pelajar sains, dah nak mula dengan ujian amali sains kan. Lepas tu ada ujian bertutur dan sebagainya. So sekarang ni semua tengah pulun lah kan. Okey, kita teruskan. Okey, untuk topik hari ni, nisbah dan fungsi trigo, kita nak tengok bentuk-bentuk graf. Bentuk-bentuk graf. So kalau bentuk graf sin, bentuknya macam ni lah. Y equals to sin X, dia mula dengan kosong. Kosong dan dia bentuk macam S. So cara nak ingat dia, sin, S sin, bentuk dia macam S. Okey, so yang kedua tu cos. Cos bentuk dia macam bentuk U. Macam bentuk U, lebih kurang macam bentuk U. So ini adalah graf cos. Dan dia mula dengan 1. Kalau sin tadi dia mula dengan kosong. Senang je kita nak kenal dua graf ni. Dia nampak macam lebih kurang sama, tapi dia berbeza sedikit. Okay. Kalau graf tangent ni dia senang nak kenal lah, dia macam ni. Tapi kalau soalan, dia jaranglah keluar tangent ni. Biasanya dia keluar sin dengan cos, tapi tak mustahil, boleh juga keluar tangent. Okay, untuk